Assalamualaikum, selamat pagi. So pagi ni aku nak sambung vlog aku. Baru bangun tidur, nak keluar pergi brisk walk, jogging sikit, lari-lari sikit, tengok-tengok pemandangan sekeliling. Jom layan part 2. Assalamualaikum, selamat pagi. Hari kedua kita berada di Corniche Damam. Kita buat 1 hour running. Easy running 1 hour. Tengok berapa kilometer kita dapat. Baru pukul 5 pagi tapi dah terang. Aku nak pergi balik dekat atas turf sana. Nak lari kat sebelah sana. Kat sini pasir. Aku tanya lokal Arab pun, orang dah tak lepak sini sangat. Malam minggu semua pergi ke belah-belah belah-belah Koba sana. Dekat Al-Koba ada macam-macam lah, mall besar, ada IKEA, ada macam-macam lah. Attraction dekat sini dah kurang sikit, semua dah pergi ke sebelah sana. Jumpa balik sekejap lagi. Jadi kita sambung balik vlog. Ramai gila orang mancing kat sebelah ni. Assalamualaikum. Kita akan jogging sampai ujung tu, penghujung Corniche. Kali tengok macam tanjak pun ada. Oh, tak boleh masuk ah. Tak boleh masuk. Ingat nak pergi ujung sana. Right. Wih, cantik kau. Baik. Dia tengah renovate lah dalam. Pada hotel sampai ke penghujung jalan ni lebih kurang 5 km. So kita nak patah balik ke hotel lagi 5 km.
santai-santai, enjoy the view, ambil angin laut. Ramai orang mancing. Sudah ini ya? Okay. Ini surat pun ya? Video? Ya, dulu video. I mean, Saudi? Nah, hindi. Hindi. Ada video. Anda silakan video ni. Ada lagi malah koi. Kali balik. Video. Ziada sama ini. Ada ini biar bab. Ini so insyaallah jadi. Video. Singapura, Malaysia. La, Singapura. Malaysia. Kera. Right. Awal nabi jadi Malaysia maju. Main bro. Jadi Sulaiman, apa sih? Baba kita. Bro, Malaysia. Singapura nak pergi bas anak saya baca lagi. Oh. Sorry. Hindi dapat Kamu Ana ali. Tagal bin. Baik, ana Rob di hotel. Assalamualaikum. Sekian. Orang tu daripada India. Borak-borak sikit. Kan, dia cakap bapak dia, atuk dia dulu ada pergi Malaysia kot. Masa tu dia kecil lagi. Jom kita sambung. Kita sambung perjalanan larian kita ke hotel. Okey. Lupa nak bagi tahu. Depan ni fun fair dia kat Corniche. Dia ada circus Malaysia aku nak pergi. Bawa anak aku kena jadi bahan pula time tu. Lepas tu sebelah sana yang nampak bumbung putih tu, itu adalah tempat dolphin. Best lah, show dia best. Show dia menarik. Aku dah pergi tengok. So harga pun berbaloi. So kita pergi tengok harga dia kejap. Alamak, tiket dia punya harga tak tunjuk lah. Ada benda baru ni. Ada circus baru. Village entry 11 rial, additional charge. Okay, ni waktu-waktu dia. Circus Waan ni apa? Weekend kot. Ni timing untuk dolphin show. Circus entry price, marine show, circus, village zoo. Ini apa? Harga kot. Masuk saja 11.5. So dalam tu nak main bayar lain-lain lah. Alright, tiket counter. Sambung balik larian kita ke hotel. Let's go.
Pokok-pokok kurma dia kat sini, boleh dikatakan setiap pokok tu ada buah. So bagus kerajaan tanam pokok yang mengatangkan hasil, yang orang rakyat dia boleh makan. Pelancong-pelancong datang boleh makan. Kau petik aje. Kena musim kau datang, adalah buah. Tengok ni, bersepah-sepah ni. Ni semua dah gugur ni. Sayang tak makan. Tapi tu lah, bila dah terlalu banyak pun masalah juga. Alright. Nampak? Tak nampak? Settle 10 km sampai balik depan hotel. So balik hotel, mandi, relax-relax jap. Packing-packing barang. Guys, orang nak check out daripada hotel. So kali ni nak cari makan dulu. Lepas tu relax sikit. Sign camera. Sign. Lepas tu InsyaAllah kita akan balik makan bandar lama. Kita makan kat sini, kat puncak restoran, authentic restoran Indonesian. So tempat ni agak tersembunyi sikit. Kalau korang nak datang memang kena betul-betul ikut Waze lah. Dia agak tersorok. Right. Best. Sambal telur. Ni ada mi goreng ni. Ada begedil. Ada apa ni? Ni ada rendang. Ni ada sambal. Ada rendang. Mami. Oh, saya lapar. Nasi. Nasi ayam penyet ada. Nasi ayam penyet satu. Makan sini. Tapi sambal tu jangan letak atas saya. Bakso satu. Nasi campur satu. Dia mau nasi campur. Boleh lauk. Ada nak pilih lauk. Air, saya nak air. Bakso. Nak makan sendiri. Kau pandai makan bakso ke? Sendiri. Ya. Macam kenal dia bunyi ni. Order masuk. Saya dulu rider Buk Mandar, okey. Rasa bunyi dia sama je kat sini. Adik panggil apa? Abang sebab dia tak ada. Sebab dia tak dengar. Kalau Abang Noah dia dengar lah. Noah. Jadi makanan kita sampai. Makan. Cendol lah cendol. Tahu cendol? Es cendol. Noah punya nah. KO Ice. Minum dulu. Boleh? Tahu Tak nak? takut. Takut? Nanti tak sama. Ha? Kan, semua takut tak sama kan. Teh melati, jasmine tea. Melati pula. Tak ada kerja. Tunggu makanan, lambat kita main kamera. Rider sudah sampai, makanan belum siap. Kena sidai mat. Aku ingat aku kena sidai dulu lama-lama. Bakso. Ya. Baik. Terima kasih. Bakso. Noah nak macam ni ke? Noah nak macam mana? Oh, nasi ayam. Abang nasi ayam. Okey, ni dia punya bang. Okey, terima kasih. Nak bawa air. Sedapnya. Kau makan apa?
Apa nak ni? Ada yellow. Ada. Ada tambahan Pak? Tak ada. Bisa. Dah, okey. Terima kasih. Dah lama buat sini? Baru setahun. Oh, baru setahun? Setahun. Sebelum ni? Sebelumnya Niaga di rumah? enggak, aku di rumah sih main motor. Oh, tapi awak ambil orang order, hantar ke rumah? Iya. Okey, baik. Iseng tanya teman, katanya Saudi lowongan kerja, daftar lah. Oh, Malaysia pun ramai datang? Kalau hari Jumat kan habis Jumat sampai jam 2. Okey. Tapi hari Jumat ada sarapan juga pagi. Di Jumaat ada sarapan? Ada sarapan. Sarapan apa? Bubur, Bubur. nasi uduk, aneka gorengan. Kalau Jumaat ada spesial apa-apa? Dibuat nasi goreng siang, ada ikan. Okey. Okey bang, terima kasih. Habis makan. Noh punya bakso habis tak? Ha? Banyak sangat. Tapi habis tu dia tengok. Sedap? Ada bakso tapi banyak sangat. Ya ke? Dia sedap lah. Ha? Sedap. Suka. Right, dah habis makan. So kita orang nak pergi jalan tepi laut lagi, dekat Koba Corniche pula. Lepas tu kita balik ke Asa. Bandar Koba. This Koba. Oh, cantik ni tengah tu. Tapi tengah panas. Tak apalah. Wow, nampak dah. Oh, tengok tak? Shah Rukh Khan tengah posing. Panas. Kita decide untuk tidak turun. So, kena tunggu episod lain. Ni kalau time sejuk best ni. Kat depan tu dia ada apa? Tasik tu ada itik-itik dia lepas kan. First time Google Asa ni tengok Ya ni. ke? Tower tu. Tower tu. Kayaknya kita lalu juga sini. Oh, ambil gambar burung, ambil gambar burung. Ya ke? Alamak. Dengan ini berakhirlah perjalanan saya dan keluarga ke Corniche Dammam selama 2 hari 1 malam. So kita orang dah sampai ke Ahsa. Alhamdulillah, semuanya selamat, semuanya enjoy, makan, jalan-jalan. Tunggu episod yang akan datang. Ke mana lagi saya akan pergi? Mungkin ke tempat-tempat yang lebih menarik yang berada di Arab Saudi. Mungkin ke Riyadh, mungkin ke Madinah, ke Al-Ula, Mekah, Jeddah. Sama-sama kita tunggu. Terima kasih. Assalamualaikum.